Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, hari ni saya nak berkongsi cara saya buat puding tutti frutti. Kita letak sumi di tengah-tengah dia. Okey, memang menarik. Rasa dia gebu, sedap, berlemak, manis dia pas saja, sederhana manis. Okey, memang sedap. Kawan-kawan kena mencuba. Mudah je. Okey, kita sediakan sumi. Kemudian kita memerlukan 1 tin susu segar. Susu segar ni saya masukkan dalam tin susu. Okey, kemudian susu cair 1 tin. Setengah tin susu pekat manis. 3 sudu besar tepung custard. Air kosong ni 3 tin. Kita masukkan dalam tin susu ya. Kita sukat 3 tin. Setengah penutup asin vanila. Secubit garam. Sebut agak-agak ni 10 gram tanpa warna. Mula-mula kita masukkan susu segar. Kemudian kita masukkan susu cair. Kemudian masukkan susu pekat manis. Kita kacau-kacau bagi dia rata. Kemudian kita masukkanlah tepung custard. Tepung custard 3 sudu besar. Kacau-kacau sebab tepung custard ni dia akan berketul ya. Okey, masukkan garam. Kemudian kita masukkan air kosong 3 tin. Kita kacau-kacau ya. Seterusnya kita masukkan serbuk agak-agak sedikit demi sedikit. Sambil tu kita kacau-kacau dia biar dia sebati ya. Okey, seterusnya kita masukkan asin vanila. Kita letak setengah penutup sahaja. Okey kawan-kawan, kita kacau-kacau sehingga larut kesemuanya. Dah larut baru kita letak di atas api, baru kita masak. Kita guna api yang sederhana, arah perlahan. Kita hendaklah sentiasa kacau sehingga dia mendidih. Sebab tepung custard tu nanti dia akan ada ketulan kalau kita tak kacau rata. Okey, dah mendidih tu kita tutup api dan kita tapis. Kita biarkan dia menjadi sejuk ya. Suam-suam. Kawan-kawan boleh sapu sedikit jam di sekeliling bekas ni, ataupun lebih senang kita menggunakan filling buah-buahan. Filling buah-buahan saya ni ada lagi sedikit. Yang ni berwarna perisa anggur, mangga dan juga strawberry. Kalau filling buah-buahan ni kita sapu sedikit sahaja sebab dia memang sudah manis ya. Okey kawan-kawan, kemudian kita tuangkan adunan tadi, adunan agak-agak tadi ke dalam bekas tu. Pastikan dia dah suam-suam ya. Kemudian baru kita letakkan sumi di atasnya. Kalau tak suam, kalau tak sejuk, nanti sumi tu mencair. Dan filling buah-buahan tu pun nanti dia mencair juga. Okey, dah agak-agak suam-suam tu, baru kita masukkan sumi. Okey kawan-kawan. Okey dah macam ni. Kita biarkan sebentar di luar suhu bilik. Kemudian baru kita tutup bekas tu, baru kita masukkan ke dalam peti ais sebentar ya. Okey, dah agak-agak sejuk tu kita keluarkanlah. Okey kawan-kawan, dah siap pun puding kita dan bolehlah kita makan. Okey, mudah je cara membuatnya. Kawan-kawan kena cuba buat ya. Sangat mudah. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jumpa lagi di video lain. Bye.